Dua remaja lelaki masing-masing berusia 16 dan 17 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Sungai Petani pada 8 Disember 2025 atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar kolej vokasional pada November lalu. Pengakuan itu direkodkan selepas kertas pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Azlan Basri. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama menyebabkan kecederaan terhadap mangsa berusia 17 tahun di asrama sekolah kira-kira jam 12.04 tengah malam pada 24 November 2025. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda RM2,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Hazwani Mat Nur, manakala kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK Farah Azlinda Zahari. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 25 Disember 2025 untuk sebutan semula bagi mendapatkan laporan akhlak sebelum hukuman dijatuhkan. Siasatan polis mendapati kejadian berpunca daripada mangsa yang dikatakan memburukkan rakan salah seorang tertuduh menyebabkan suspek mengajak 3 lagi rakannya mencari mangsa sehingga berlaku pergaduhan. Mangsa ditemui pengsan di tandas asrama dan mengalami lebam di bahagian perut, dibawa menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani. Sebelum ini, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah memaklumkan 5 pelajar dibuang manakala 3 lagi digantung selepas kejadian itu.